Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pok Zang dalam Buka File Podcast, Kisah di Sebalik Figura. Alhamdulillah, terima kasih yang pertama kepada semua sahabat-sahabat, rakan-rakan yang setia dengan Buka File Podcast. Yang mana belum subscribe lagi, sudilah untuk subscribe. Yang mana belum follow dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah share. Banyak sebenarnya sahabat-sahabat telah share video-video kita, dan alhamdulillah hari ini insya-Allah kita akan teruskan dengan fail kita yang seterusnya, dan hari ini adalah fail yang ke-6. Okey, fail ke-6 kita bawakan satu topik yang masih lagi hangat diperkatakan di luar sana, dan kita harap tetamu undangan kita pada kali ini dapat berkongsi sedikit pengalaman yang mana pada kita buka file ini kisah di sebalik figura. Kita bawakan tetamu-tetamu untuk kisahkan, ceritakan, kongsikan pengalaman mereka. Dan tanpa melengahkan masa, tim Buka File Podcast dengan hormatnya mempersilakan Cik Muhammad Ibrahim ataupun Ayah Mat. Assalamualaikum Ayah Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Buka File Podcast. Sama-sama. Kali pertama kan? Alhamdulillah, ni kali pertama lah Kali rasanya pertama. dijemput ke sini ni. Tak susah kan cari kan? So insyaAllah. hari ni tak ada kes Hari ni tak ada kes. Tak ada Semalam kes. hari dulu adalah 2-3 kes. Okey. Baik, para penonton sekalian, Pok Zam perkenalkan tetamu kita pada kali ini, lebih mesra dipanggil Ayah Mat, dari Persatuan Kebajikan Pengurus Jenazah Warga Terengganu, PJWT. Betul Ayah Mat kan? Betul. Okey, Ayah Mat, sebelum kita bincang lanjut lah kan, Okay. mungkin Ayah Mat boleh ceritakan sedikit latar belakang kan, dan juga macam mana boleh terlibat dengan kerja-kerja, usaha-usaha untuk membantu mereka-mereka khususnya dalam pengurusan jenazah. Silakan Ayah Mat. Saya dilahirkan di daerah Marang ni. Anak jati Marang lah. Dilahirkan di kampung Pedalaman Nipis, Kuala Terengganu. Okay. Bersekolah di Marang juga. Okay. Anak Marang ni, anak Marang Jati. Marang Jati orang panggil lah. Dan selepas umur 20-an, saya menyertai beberapa badan NGO lah. Okay. Sebelum tertubuhnya Persatuan Kebajikan Pengurusan Jenazah Warga Terengganu ni. Dan selama berkecimpung dalam dunia NGO tu, sampai satu masa tahun 2020. COVID tu. 2020 kita Malaysia dilanda wabak COVID-19. Semua orang tahu. Betul. Masa tu semua tak boleh bergerak. Banyak persatuan pun tak boleh bergerak. Semua kena berkurung. Jadi memang persatuan yang memang terlibat dengan NGO macam mana? Tapi sebelum tu saya ni bukan terlibat dengan NGO pengurusan jenazah lah. Tapi terlibat dalam kerja-kerja kemasyarakatan. Maknanya turun padang dengan kerja-kerja membantu badan-badan masyarakat apa semualah. Tapi bukannya dari segi pengurusan jenazah lah. Tapi masuk je tahun 2020 kita dah lumpuh. Maknanya bukan lumpuh macam mana, tidak boleh nak bergerak. Masa tu perintah berkurung. PKP, apa semua. betul. Jadi masa tu saya duduk termenung di tempat saya lah, di Pantai Rumuda tu. Tak tahu nak buat healing lah ni. Healing, tengah healing. Sehinggalah jadi satu ceritanya, sahabat saya buka cerita. Sahabat saya di Klang. Nama dia Wan Chai. UKWJ Klang. Saya rasa ramai orang kenal. Wan Chai ni Melayu ke? Melayu. Cuma bergelar je nak panggil Wan Chai. Jadi ikutlah macam Uncle Ketang, Kentang tu. Saya ni sebenarnya bukanlah dalam bidang saya. Sebenarnya pengurusan jenazah tu bukan bidang saya. Dan saya tidak pernah terlibat
ada pengalaman pun dalam bidang pengajaran. So, waktu itu. Okey. Waktu tu, saya dihubungi sahabat saya, Wan Chai daripada UKWJ Kelang. Dia mari tempat saya. Okey. Dia kata, "Ya Mat, buat band jenazah lah sebuah." Saya kata, saya tak beranilah bawa jenazah. Saya tak pernah bawa jenazah. Selepas diasak-asak, rasa timbul minat pula. Timbul minat. Sebab masa tu, 20 tahun masa COVID tu, kita rasa nak membantu. Okey. Tak, masa tu memang NGO yang Mat memang tak terlibat langsung dengan jenazah ni? Tak terlibat. Masa tu NGO pengurusan jenazah ni tak ada lagi. Okey. Tak wujud lagi. Jadi, sehinggalah hamba Allah tu bagi wakaf sebuah van kepada UKWJ, dan UKWJ bagi kepada saya. Hantar pada saya. Van apa tu? Van Nissan Serena, sangat kecil je van tu masa tu. Kecil. Jadi dengan van tu lah bermulanya saya berkhidmat. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Ni kita cerita lah. Kita cerita. Dengan tak ada pengalamannya. Saya buat sistem tidak ada cas sewa van. Okey. Maknanya ada waris yang hadiah, saya ambil. Untuk mengisi minyak apa semua. Tapi tidak meletakkan harga lah. Semasa tu tidak lagi terlibat dengan urus mandi kafan. Hanya van saja. Jadi, saya ceritalah sikit. Kes pertama. Kes pertama ni saya dapat panggilan daripada kampung Pulau Kerengga. Masa tu saya tak bawa lagi. Okey. Waris sendiri bawa. Pulau Kerengga dekat penjara Marang lah. Okey. Dekat penjara Marang. Waris sendiri bawa. Okey. Waris sendiri van bawa. masa tu dah ada? Ada dah. Okey. Dia tak bawa. Okey. Waris sendiri bawa. Lepas tu, hari pertama van tu bawa jenazah, kita tak ada pengalaman kan. Saya nak pergi alih lah van tu. Buka belakang. Bau benda ni. Rupa-rupanya benda tu bau Kapur baru. Kita yang tak ada pengalaman ni, demam 2 hari. Ceritanya demam. Allah. Demam sebab tak pernah ada pengalaman. Tapi oleh kerana minat dalam untuk membantu masyarakat waktu tu, kita semua faham waktu tu banyak van-van yang tak keluar. Okey. COVID. Jadi kita ambil satu jalan untuk berkhidmat. Jadi alhamdulillah lah, bermula dengan sebuah van, saya buat siang dan malam. Ada permintaan daripada waris call, nikah. Mungkin juga disebabkan oleh pengalaman saya ataupun kenalan saya dalam dunia NGO yang lain, yang dah hampir belas-belas tahun. Jadi saya mudah mendapat kes dan sokongan. Jadi waktu itu saya buat seorang je, hantar ke mana ke sini, sehinggalah diberikan van sebuah lagi oleh sahabat saya. Berkhidmat di masa COVID selama 2 tahun, 24 jam tanpa henti. Siang malam tidur merata masa tu saya. Siang malam orang call ambil, pihak KKM, pihak hospital call, kita ambil. Jenazah COVID pakai PPE dengan panahnya masa tu kan. Semua memang kena pakai full PPE kan? PPE. Sebelum jenazah tu dah siap tayamum apa semua, kita pakai PPE standby. Standby, bawa jenazah kadang-kadang bawa seorang aja. Okey. Kita drive seorang pergi Kuantan, pergi jauh-jauh, khidmat jarak jauh. Pihak forensik call. Kita masa tu membantu jugalah KKM. Dari segi sumbangan tenaga, walaupun tidak bergaji, tidak berbayar. Ada juga waris yang bagi hadiah. Kita alhamdulillah, ada juga yang waris tak bagi. Kita pun okey. Sebab masa tu semua kena quarantine, siapa nak bagi? Ramai yang tak ada dekat kubur pun. Cuma pengalaman saya yang membuatkan saya rasa menghargai keluarga dengan khidmat jenazah ni. Saya bawa jenazah COVID, ada ibu yang meninggal, anak yang meninggal, bapa yang meninggal kena COVID-19. Anak-anak tak boleh tengok. Betul. Jadi nak lalu depan rumah pun kadang-kadang tak boleh layan. Tak boleh. Kadang-kadang kita bawa keluarga dia orang tu lalu ikut depan rumah je. Anak-anak melambai, mak, ayah. Jadi membuatkan kita menitis air mata. Sentiasa menitis air mata. Jadi benda tu banyak mengingatkan kita menghargai kehidupan. Menghargai kehidupan. Dan alhamdulillah, saya rasa saya tidak boleh bersendirian. Sebab saya rasa kalau saya bersendirian 24 jam, saya akan sakit. Sebab saya tak cukup tidur dan apa semualah. Masa mula-mula tu memang Ayah Mat seorang lah. Dia bagi satu van, buat lah. Seorang. Saya seorang first. Dan sehinggalah saya tercetus idea nak daftarkan Persatuan Kebajikan
pengurusan jenazah warga Terengganu. Walaupun saya bukan dalam bidang tu. Jadi untuk masyarakat menerima saya agak sukar sebab saya ni bukan pak imam, bukan ustaz. Tapi jiwa saya nak buat. Aku nak buat. Aku tak peduli orang kata. Aku nak buat. Sehinggalah apa yang kita buat tu dinilai oleh sahabat-sahabat kita yang ada yang ahli korporat apa semua. Sehinggalah saya cari sahabat-sahabat saya. Saya Ustaz Wan Rosli dan beberapa orang sahabat yang ada pengalaman dalam bidang pengurus mandi jenazah. Ada sahabat perempuan yang pandai urus jenazah perempuan. Saya kumpulkan sekali. Kita kumpulkan sekali, buat satu tim. Saya daftarkan satu NGO, Pertubuhan Persatuan Kebajikan Pengurusan Jenazah Warga Terengganu. Sehinggalah kita ada sekarang lebih kurang 10 buah van. Dan punyai pusat pengurusan jenazah sendiri di Pantai Rumuda Marang. Dan sekarang kita juga antara yang di negeri Terengganu dalam menguruskan jenazah. Kalau di Marang tu memang aktif. Dan sekarang ni kita di Marang, kita mengambil pejabat agama Islam daerah Marang sebagai penasihat untuk NGO kita. Dan alhamdulillah lah kakak ni semua spek kematian melibatkan jenazah kritikal ataupun kematian biasa kita boleh urus semua. Yang ni NGO ni memang jenazah Muslim saja ataupun Muslim saja. Muslim saja. Kematian di rumah ataupun di hospital. Maknanya kalau meninggal di rumah nak dibawa ke hospital tak ada lagi lah kan. Orang KPA akan datang untuk mengesah je kan. So Ayah Ahmad, ada tak ahli keluarga yang terlibat dalam NGO ni? Ke memang sekarang untuk dalam NGO Persatuan Jenazah ni saya tidak ada seorang. Ahli keluarga saya itu adik kandung saya, Ustaz Hafiz. Sekarang dia Imam Bilal Masjid Bukit Payung. Dan dia salah seorang cawangan khidmat Bukit Payung. Dan dia boleh ada sebuah van sebagai dia untuk jaga cawangan Bukit Payung. Dia boleh bawa van, mandi jenazah hingga A to Z. A to Z. So sekarang ni dengan 10 buah van. Kan? Van apa yang ada tu? Sekarang ni yang kita ada Nazaria. Nazaria tu kita guna untuk khidmat jarak dekat lah. Dan 4-5 buah Estima, Toyota Estima dan Toyota Alphard. Alphard pun ada? Alphard pun ada. Yang baru ke yang lama? NH yang lama lah. Dan sebuah Toyota Hiace sumbangan daripada TMD. Baru-baru ini pada tim kita. Dan untuk makluman juga, kita dah dapat satu tanah di pantai Rumuda Marang, berhadapan betul-betul DIY. Dan telah pun diluluskan untuk pada pihak persatuan untuk kita buat satu kompleks pengurusan jenazah yang pertama di daerah Marang ini. Kompleks pengurusan tu bukan setakat untuk uruskan jenazah, tapi ada tempat rehat waris dan surau. Komplit. Dia mesra kita bawa waris lah. Jenazah tu ke situ uruskan. Ayah Ahmad, kadang-kadang kita tengok masjid dan surau ni kadang-kadang mereka juga ada badan khairat kematian ni. Dan kadang-kadang ada juga pengurusan jenazah ni diletak di bawah biro kebajikan. Dan banyak juga masjid-masjid ini yang ada van sendiri. Dan ada juga masjid-masjid ni yang memang ada tanah wakaf kubur sendiri. Jadi bila masjid pun ada, lepas tu Ayah Ahmad pula ada 10. Jadi bukankah dia mewujudkan pertembungan antara masjid dengan NGO? Dia sebenarnya, bagi saya bukan mewujudkan satu pertembungan, sebenarnya satu kemudahan. Kita perlu ingat, kematian ni boleh berlaku 24 jam, tak kira malam, siang, pagi, petang, sembahyang raya. Jadi kewujudan NGO ni dalam masyarakat kena faham, kewujudan NGO ni dalam membantu masyarakat. Jadi antara pihak masjid dan pihak NGO. Pihak NGO ni dia ada standby 24 jam. Dan kunci tu sentiasa berada di tangan pemandu-pemandu khas yang terlatih. Dan mungkin juga di masjid ada. Tapi orang di kampung A belum tentu mandi di kampung A. Orang tu kampung Bukit Payung. Tapi dalam perjalanan naik highway,
terabas, meninggal kat rumah mak. Siapa yang dia ambil? Kematian tu pula terpaksa postmortem. Siapa yang nak mandi kapan? Kita kena ingat yang mandi kapan ni, betul, orang kata juru mandi jenazah ni bukan ramai. Dalam kampung kadang seorang pun belum tentu ada. Betul. Kalau ada pun, bukan semua juru mandi yang boleh menguruskan yang kritikal. Betul. Yang kritikal. Jadi, inilah penting ada satu tim profesional yang boleh menguruskan semua spek kematian. Di kampung kadang-kadang di kampung bank jenazah di dalam masjid perlu ada. Sebab malam NGO dah ambil. Pergi hantar. Urus macam saya baru ni meninggal di Hospital Terengganu. Orang tu orang mama meninggal tengah malam. Nak bumi pukul 10 esok. Jadi dengan adanya kita pergi ambil waktu malam, berhenti sekejap kat pusat pengurusan kita tu, mandi kapan pagi esok, terus hantar pergi ke mama. Jadi di waktu di rumah tu pula diambil alih oleh bank di kampung untuk hantar ke masjid dan ke kubur. Jadi di situ kalau kita tidak ada sikap untuk berebut atau memperniagakan jenazah, tiada masalah. Yang jadi masalah bila kita berebut, rugilah kalau NGO ambil. Kita tak dapat urus komplit, tak dapat income lebih. Sebenarnya Fauzan tertarik lah apa yang disebut tadi tu kan. Kalau kita tengok tadi jenazah dibawa ambil daripada hospital besar, diuruskan di pusat tumbal, dan mandi kafan apa semua, sama ada van itu sendiri pergi ataupun van dari kampung yang waris tu hantar sendiri kan. Baik, cuma untuk kita jelaskan lebih lanjut, Fauzan rasa yang pertama kita kena berhenti dulu. Dan kita akan teruskan dalam segmen yang seterusnya nanti bagaimana proses tu. So para penonton sekalian kena tunggu sekejap lah. Kita akan sambung perbincangan kita selepas ini. Terima kasih. Masih lagi bersama dengan Pok Zang dalam Buka File Podcast. Masih lagi kita dengan Ayah Mat. Kita bawakan khas pada minggu ini pengurusan jenazah. Ini undertaker ni. Tak semua orang yang mampu buat apa yang Ayah Mat dan timnya buat. Dan Alhamdulillah, terima kasih Ayah Mat kerana sudi datang di Buka File. Tadi sebelum kita berhenti seketika tadi tu, kita ada bincang sedikit berkenaan dengan pengurusan lah. Maknanya NGO Ayah Mat ni ambil jenazah daripada masjid, daripada hospital, bawa ke pusat one stop center lah, dan uruskan di situ kan. Dan isu sama ada bergelut ataupun berebut dengan orang lain kan. Jadi mungkin boleh sambung lagi, tarik sikit. Okeylah, pengalaman ambil jenazah di hospital. Seperti yang kita, untuk makluman masyarakat lah di luar sana, KKM tidak menguruskan mandi kafan jenazah. KKM tidak menguruskan mandi kafan jenazah. Yang menguruskan mandi kafan jenazah adalah tim luar lah. NGO, pihak persendirian ataupun sesiapa lah. Dan pihak hospital hanya menyediakan tempat mandi jenazah. Ada tempat yang diberi guna, ada tempat yang tidak dibenarkan guna. Ada tempat yang hanya boleh guna untuk jenazah kritikal sahaja. Yang postmortem, HIV dan penyakit-penyakit. Dan untuk makluman, yang meninggal di hospital ni, tidak perlu buat report polis dah. Sebab dia dah keluarkan permit. Jadi waris ambil permit tu dan boleh bawa lah jenazah tu. Melainkan yang meninggal dekat kecemasan. Perlulah ada report polis apa semua. Ataupun kes yang melibatkan kes ada kes polis lah. Meninggal disebabkan ada apa. Ada kes-kes kes jenayah ke apa kan. Itu lain lah itu. Dan daripada hospital tu, selalunya kita akan ambil
urus menikapan tempat kita lah. Jadi muda tu hantarlah ke destinasi Paka, Dungun, Kuantan, Selangor, ke seluruh Malaysia. Paling jauh Haji Ahmad pernah hantar jenazah di mana? Paling jauh Johor, Melaka, Perak. Yang semua dah pergi dah. Semua kita dah pergi dah. Pergerakan tak kira? Tak kira. Seluruh Malaysia. Sebab kita pun bukan setakat, kita memang dah buat satu gabungan sebenarnya. NGO macam kami ni tidak bersendirian. Dan memang kita buat gabungan dengan NGO yang satu matlamat di seluruh Malaysia. Di Selangor, di Perak. Jadi kenapa kita buat sistem gabungan? Contohnya untuk memudahkan warga di negeri masing-masing. Contohnya warga Terengganu. Betul, dia ada khairat di Marang. Dia pergi rumah anak dia di Selangor. Tiba-tiba dia meninggal di Selangor. Jenazah nak bawa balik ke Terengganu. Kalau orang kampung pergi ke Selangor berapa jam? Nak balik berapa jam? Jadi dengan sistem gabungan ni, dia akan memudahkan tim Selangor je yang hantar ke sini. Kita tak payah pergi. Sama juga dengan tim Selangor, baru ni ada orang candak sotong. Orang Selangor meninggal atas perahu. Kita hantar. Ni yang baru ni tu lah. Kita hantar. Dia hantar. Hantar ke Selangor. Jadi tak perlu orang Selangor nak mari. Dan sistem yang kita buat ni, dengan sistem van percuma ni, memang menjimatkan waris. Apa itu sistem van percuma? Saya nak cerita sikit. Takut ada yang keliru. Ada orang saja buat tulis van percuma. Tapi di belakang tabir cas van. Itu saya rasa tak patut. Kita terus terang je dengan waris. Terus terang dengan waris. Percuma tu apa yang percuma? Bagi tahu terus terang kat waris. Kata, makcik, kalau van berbayar RM80 per kilo, pergi balik KL 1,000 kilo, bermakna 1,800 ataupun 1,500 sewa van. Itu van berbayar. Van percuma ni tiada berbayar. Sewa atas van. Tetapi kita kena faham, pergerakan tu ada minyak, ada tol. Jadi macam tim saya akan maklum, Kak boleh tak support untuk tol dan minyak? Contohnya RM400. Terpulanglah kalau Kak nak bagi sagu hati kat driver. Contoh ni dia bagi RM600. Itu bukan bayar sewa van. Itu hanya dia isi minyak tol dan bagi sumbangan sikit ke driver. Tak ada timbul RM1,500. RM1,000 waris jimat. Itulah sistem van percuma. Sama juga ibaratnya kita pinjam kereta kawan. Kereta kawan kita pinjam, kereta dah free. Kita kena isi minyak tak? Mesti. Kena isi Kadang-kadang minyak. penuh lagi. Walaupun free. Takkanlah nak isi minyak. Tak. Melainkan kes-kes tertentu, special case. Special case ni memang waris ni asnaf. Yang meninggal ni ada memang susah, sebatang kara. Yang tu kita patut support. Minyak tu daripada mana datang? Kita semualah yang support. Kita memang buat sistem golongan berkemampuan terpulang seikhlas hati. Golongan tak mampu, kita cover 100% sehingga keranda kain kapan pun kita cover. Saya rasa ramai waris di luar sana tahu saya buat. Tapi saya tak pernah up di Facebook pasal apa. Bukan saya tak nak view, bukan saya tak nak nama. Tapi saya nak menjaga sensitivity waris. Takkan saya nak tulis dalam Facebook, kita bagi keranda free, kain kapan free, semua free. Jadi apa pula perasaan anak saudara, anak-anak dia? Ayahmu mati. Free belaka? Mana adik-adik, mana sepupu? Jadi lebih baik saya silentkan saja. Jadi kita nak jaga sensitivity semua pihak. Jadi daripada mana sumber tu datang? Seperti yang sedia maklum, saya tak pernah masuk dalam Facebook, dekat TikTok, minta sumbangan. Nak uruskan orang susah, saya buat live. Saya tak pernah minta sumbangan orang susah. Daripada mana duit ni datang? Saya ceritalah hari ni. Duit ni datang daripada sahabat-sahabat korporat saya yang di belakang tabir. Bila ada satu-satu kes, saya akan masukkan dalam grup. Siapa nak support keranda? Siapa nak support kain kapan? Siapa nak support minyak? Jadi benda tu telah pun diuruskan secara senyap. Tanpa siapa pun tahu. Hanya kami memang je yang tahu. Unsung hero lah ni. Tak ada siapa pun yang tahu. Hero yang tidak didendangkan. Jadi alhamdulillah benda tu settle secara kadak sentuh. Tapi kan, kalaulah kita ni, biasanya kalau orang masjid, dia ada khairat kematian. Dan kadang-kadang bila berlaku je kematian, mungkin dalam 2,500 ke 3,000. Kan biasanya khairat kematian akan bagilah. Dan biasa dia akan cover kain kafan, upah gali kubur, upah orang mandi, kan. So maknanya waris tak perlu keluar duit.
Okay, dia hanya keluar duit masa dia bayar sumbangan tahunan itu. Kan? Ada setengah tempat bulanan, ada setengah tempat setahun sekali bayar, kan? Tapi maknanya setiap kali kematian dapat 2,000, waris dapat 2,000. Kan? So sekarang ni macam NGO Ayah Mat ni, pertama memang tak kenakan sebarang bayaran. Dan bagaimana kalau katakan dia ni khairat kematian kampung ni, khairat dah bagi 2,000. So adakah biasanya 2,000 tu yang dia bagi daripada ni ke, ataupun mereka akan kata no, ini Korea saya, Ayah Mat jangan kacau. Ada lagi tak? Setakat ni lah yang pengurusan jenazah melibatkan ada khairat kematian. Dan kita memang banyak terlibat dengan pengurusan jenazah yang arwah tu ada khairat. Okay. Jadi dalam kes ni sebenarnya kita kena ada kerjasama. Kerjasama yang baik antara pihak NGO dan pihak khairat. Contohnya saya di Marang ni, saya tidak saya berlapang dada, saya tidak kata orang tu susah bahasa. Tidak. Apabila kita tahu waris ni ada khairat, khairat akan call kita. Ayah Mat, arwah ni ada khairat. Keranda, kain kapan, batu nisan, khairat dah sediakan. Okey, alhamdulillah. Jadi kita hanya ambil bahagian mempermudahkan. Ambil jenazah di hospital, urus mandi, hantar ke kampung. Jadi di situ, tapi kadang-kadang alhamdulillah ada waris hadiah je. Sebab saya ni sistem saya cakap direct, saya tak suka selindung-selindung. Untuk jurumandi jenazah kita tak buat sistem upah. Setengah-setengah pihak persendirian atau dia akan buat upah mandi 300. Contoh. Kita tak buat. Yang wajib hanya 150 set kafan bagi yang mampu. Yang tak mampu kita bagi free. Ini yang kita beli yang set ni. Semua ada dalam tu. Yang tak mampu kita bagi free. Sebab saya ada dua bahagian. Satu bahagian set infak, satu bahagian untuk golongan mampu. Mampu kena bayarlah. Yang tak mampu free. Dan contohnya anak syurga, sebatang kara, jenazah nak dituntut. Yang tu kita kena bagi free. Sebab dia punya golongan sasar. Jadi apa yang kita ada juga pihak khairat yang bagi kita sumbangan pun ada. Tak apalah, kan Ayah Mat dah urus A to Z. Keranda semua Ayah Mat bagi apa semua, dia bagi duit pun ada. Khairat bagi duit. Khairat kadang-kadang setengah khairat ni, khairat dia 600. Dia bagi sumbangan kita 600. 600 tu, masyarakat kena faham. 600 tu bukan 600 upah bawa van. 600 tu bukan upah mandi. 600 tu urus A to Z. Daripada ambil hospital, sampai tempat mandi kapan, yang contohnya 600 khairat bagi tu. Maknanya daripada hospital, mandi kapan, hantar rumah, hantar masjid, hantar kubur, baru balik. Kita tak pernah tinggal sesekali jenazah di rumah lari. Waris cari lain lah. Ada. Melainkan pihak waris kata, tinggal Ayah Mat boleh balik, tim masjid ataupun tim kampung, nak urus pula daripada rumah. Kita alu-alukan. Jadi kita tak boleh nak ambil sikap aku semua, tak boleh lah. Sekarang ni tempat aku, kena pakai keranda aku lah. Tak boleh itu. Yang apabila kita tidak ada sikap nak bersama tolak ansur ni, jadi masalah. Khairat kamu tolak ansur, pihak kita NGO ataupun pihak persendirian nak tolak ansur. Itu yang jadi masalah. Jadi kadang-kadang macam kita kat Terengganu, keranda tak semua tempat pakai keranda. Tak semua tempat. Biasanya pakai keranda ni tanah-tanah pasir, betul, pantai-pantai. Cuma saya tanah bukit dia pakai liat. Cuma saya boleh katakan kos pengurusan jenazah ni tidak mahal. Yang buat jadi mahal tu adalah orang yang menguruskan jenazah. Contohnya kalau di Marang ni senang cerita lah. Ada 800 boleh selesai. Kalau cakap sampai soal kos. Contohnya kos wajib macam kita buat lah. Package A to Z, golongan berkemampuan. Contoh, dia mampu, memang dia mampu. Yang wajib saya akan beritahu, batu nisan RM50 sepasang, biasanya RM1, kita RM50. Bagikanlah tu. Set kapan komplit RM150. Ada orang RM200, kita RM150. Kita baru RM200. Keranda kayu RM300.5. Ada orang tuan dapat RM400 sekarang. Kita masih RM300.5. Jadi kos wajib RM550 sahaja. Itu kos wajib bagi golongan mampu dengan tim kita lah. Orang lain lah. Itu tak masuk duit minyak. Yang patut orang tanya, habis tu van tak disewa ke? Upah mandi? Yang tu saya akan bagi tahu terpulang atas waris bagi yang berkemampuan. Kalau nak hadiah ke jurumandi dengan 1,000 minyak. Okey lah, kita fikirkan
dia bagilah 600.5, dia bagilah 700.5. Jadi yang lebih itulah yang kita akan agihkan kepada juru mandi. RM50, RM20 lah, hasil lah. Okay. Pasal saya tak harga lah. Itulah sahaja. Dia ada tak, Ahmad, mungkin peristiwa lah kot kadang-kadang bila, yalah, duit khairat kematian atau kos khairat kematian ni ditanggung oleh khairat. Ada badan ke atau projek masuk mana-mana syarikat, mana koperasi kan, kadang-kadang didulukan. Okay. Cuma kadang-kadang, contohlah RM2,000 diserahkan kepada pengurusan jenazah. Tapi mandi mayat anak beranak dia. Okay. Kemudian kapal pun kebetulan arwah ni dia jenis jimat cermat. Dia kata aku beli dah 2 pasang. Untuk aku dengan makmu. Dia kata dia dengan bini laki bini. Aku mati ambil je dalam gobok tu. Okay. Tiba-tiba ada tak situasi bila mana waris dia kata, Ahmad, tadi dapat RM2,000 kan? Saya dah kapan saya punya mandi jenazah nak beranak dia, lepas tu bagi balik. Boleh? Ada kan? Setakat ni dia tak ada lagi lah. Begitu, berlaku begitu. Melainkan ada waris yang bawa ke kafan sendiri. Ada. Maknanya bila meninggal, anak waris dia bawa ke kafan mak kita. Boleh digunakan. Tak payah pakai yang kita. Maknanya kos barangan tu tidak wajib sebenarnya. Tapi sebagai mempermudah cara. Sebab halaman kita lepas, kalau kita tak standby awal-awal, tiba-tiba sampai kampung, ada kanda. Kita je buat yang Malaysia nanti pun kan. Sama je. Bagi saya Terengganu ni khairat tak ada masalah lah. Kita sebab negeri yang bahagia. Jadi isu-isu tu tak timbul. Okey. Ada tak keadaan kita tukar van jenazah tengah-tengah? Contoh nak pergi ke Johor. Orang Johor kata dia ni dekat ujung lah, dekat Sulang. Orang memang betul-betul dekat border Teperau dah kan. Dia kata okey, Ahmad kita jumpa kat Segamat. Jenazah ditukarkan di tepi jalan ke di tu. Ada pernah berlaku? Pernah buat. Maknanya itu kita panggil sistem berkongsi khidmat. Contohnya bagi menjimatkan masa nak hantar jenazah ke Johor. Jadi kita akan minta bantuan tim Pahang, tim sini ataupun tim Azam. Maknanya kita daripada Terengganu urus apa semua sampai di pertengahan, diambil alih pula oleh tim sana. Jadi jimat masa kita balik dia sampai. Banyak kita buat sistem itu. Memang NGO buat sistem itu. Kos pun jimat. Masa jimat, kos pun jimat. Itulah masyarakat kena faham. NGO buat ni bukan saya saja buat. Sebenarnya urusan fardu kifayah ni urusan semua. Betul. Bukannya urusan seorang buat, yang lain tak payah. Bukannya urusan kata tu masjid je kena buat. Tak, siapa-siapa pun boleh buat. Pihak jabatan mana-mana pun boleh sediakan van jenazah dia. Pihak PJRM ada van jenazah dia. Penjara ada van jenazah dia. Tapi kadang-kadang itulah, ingat tak yang kita kes kemalangan tragedi anak-anak UPSI. Berapa banyak van nak guna. Betul. Kan? Betul sekaligus. Betul. Contoh ada yang dulu dekat FRU tu. Betul. Kan? Betul lah. Agensi ni mereka ada van masing-masing. Tapi kadang-kadang kalau satu tempat, satu arah tuju mungkin mudah. Kan? Tapi tiba-tiba nak kena pecah pula. Seorang ke tidur, seorang ke Kuala Kangsar lah, ada yang pergi ke Betong kan. Jadi macam mana nak buat kan? Jadi okey, Ahmad, sepanjang penglibatan Ahmad dalam ni lah. Okey, ada tak cerita ataupun kejadian-kejadian yang mungkin pelik? Okey, tapi itulah, kita tak boleh nak cerita sekarang Ahmad. Kita kena berhenti dulu seketika, kita sambung balik selepas ini. Kembali dalam Muka File Podcast. Kalau sebelum ni, Pozang ada tanya, Ahmad, ada tak cerita ataupun kisah yang mungkin Ahmad nak ceritakan kepada pendengar kita, penonton kita, apa benda yang mungkin sesuatulah yang nak ceritakan sepanjang Ahmad berkhidmat sebagai pengurusan jenazah? Setakat ni tim kita menguruskan saya rasa hampir 4,000 lebih jenazah.
4,000 lebih sehingga 5,000. Pelbagai kematian lah. Covid, HIV, anak syurga tu banyak lah. Anak syurga, dan pelbagai lah kematian. Kat 5,000 lebih ada tu. 5,000 lebih semacam. Sebab khidmat kita ni boleh kata purata setiap hari. Lebih 40-50 kes sebulan. Bukannya minggu. Hari ni ada tak? Hari ni ada? Hari ni tak ada, tapi saya stop besar, insyaAllah mari 3-4 hari. Allah. Ibarat kalau kita buat purata tu, kumpul sebulan, 40, 50, 20, 40. Satu bulan. Mana purata akan hadir satu hari. Jadi dalam tempoh sepanjang pelibatan tu, bersama tim lah kita, saya dan sahabat-sahabat, banyak kisah-kisah yang menjadi buat kita jadi teladan kita lah. Di hari kematian tu, berkaitan dengan keluarga. Ada satu kisah tu, waktu tu malam, pentingnya dalam urusan harta, pembagian harta yang betul semasa meninggal. Waktu tu seorang jenazah tu lelaki. Jenazah tu lelaki. Saya pergi waktu malam. Saya tengok ada ramai waris kat luar tu. Macam ada masalah sikit. Saya tanya, "Pakcik, kenapa pakcik? Ada masalah tu pakcik?" Dia kata, "Memang ada masalah sebelah. Tinggi belah dia kurang." Ni apa? Ni arwah abang ni. Habis anak ambil dia kata. Jadi ni melibatkan harta tersangka. Jadi kena ingat baik-baik lah untuk semua. Melibat harta tersangka ni kita bagi untuk tu. Sebab di hari kematian ni agak ada masalah sikit. Jadi tapi adik-beradik dia tu pergi dekat bilik jenazah tu, pergi dia bisik kat telinga abang dia. Saya tengok lah. Kata, "Bang, tak apalah, kita maaf lah bang. Tadi dia maaf. Tapi nak maklumnya dia tak ikut serta. Dia tu balik." Tu balik. Itu Jumpa sekejap untuk just nak lepas lah. Nak lepas je. Ni melibatkan harta tersangka. Jadi mana-mana yang kematian ayah apa semua, bagilah harta tersangka ni secara betul. Jangan ada sifat tamak. Dan satu lagi melibatkan golongan muda. Golongan muda. Satu kisah tu di waktu malam pagi pukul 5 pagi. Saya sebut lah. Arwah ni orang Selangor. Mari ada di sini lah, cuti di sini lah. Isteri ada, anak semua ada di sini. Tapi di waktu kematian tu kita ambil di hospital tu, bawa di tempat kita, anak isteri tak ikut. Yang ikut hanyalah 2 orang anak sahaja. 2 orang anak, orang budak-budak muda lah. Budak muda, ayah meninggal kan. Tanya adik kerja apa? Engineer. Okey lah kan, alhamdulillah lah. Tapi malam ni semasa pengurusan jenazah ayah dia tu, anak tak cara. Anak dia kedua tu. Kita panggil, "Adik, panggil lah dulu." Serang lah. "Adik, apa serang ni? Ayah awak ni lagi ni. Bukan orang lain, ayah awak ni." Maknanya seorang anak boleh mengucapkan kata serang pada ayah dia sendiri. Padahal masa mereka bercuti sekali. Ayah meninggal. Esokannya, saya sendiri yang bawa pen tu yang saya boleh cakap, saya sendiri yang bawa pen. Esokan pagi, saya hantar, hanya anak yang bungsu saja itu. Sampai di sana, anak bungsu tu lah orang ada. Yang lain semua tak ikut. Okey lah, isteri kita maklum lah. Kan tak boleh tak. Kadang-kadang yang lain tak takkan pergi ke balik. tak tunggu. Apa yang saya tengok, ini masalah family, masalah keluarga, masalah ayah tu. Tak tahulah macam mana. Kita cara didikkan macam mana. Jadi cara didikkan anak ni penting juga. Penting. Sebab kadang-kadang harta pendidikan bukannya segalanya. Apa yang kita tengok lah. Dan banyak lagi kisah-kisah yang melibatkan yang pelik-pelik ada tak Ayah Ahmad? Yang pelik awak tiba-tiba gerak belakang. Yang pelik-pelik ni sepanjang lah. Saya tak tambah-tambah ni tak berani juga. Benda yang saya kena alami, masa tu saya balik hantar nanti jenazah warga rumah yang tua lah. Rumah ni kurang 89 duduk. Jadi sampai di Bukit Cerik tu, waktu tu berganti. Saya tengok macam warna katok pintu saya tu, itu ada gigi.
Okey. Saya pun relax, ambil masalah. Tengoklah. Begitu tak? Tak ada. Tengok berjalan ni? Berjalan. Okey. Dum. Ada lah. Jangan kucing ni. Apalah. Dan kita ni masih ada berfikiran positif. Okey. Mungkin ada benda langgar kot. Kan? Mungkin ada benda langgar. Kita tak boleh satu benda tu kita letak benda tu benda lain. Betul. Mungkin ada benda langgar. Okey. Tapi sampai di rumah Rumah saya, okey. waktu malam, anak saya pun patut menangis. Nangis, dia pusing. Merah mata. Kata, dah pula dia kata gini. Dia kata, ada orang. Ada orang luar. Ada orang. Dia kata ada orang. Tapi saya tak tahulah benda. Kalau baca, tanya lah. Patutlah. Anak besar mana masa tu? Anak masa tu orang 2 tahun. 2 tahun. Memang dia orang dibuka hijab tu. 2 tahun gitulah. Tapi nangis kan. Macam tak sedar lah. Dan kita sendiri pun memang jugalah yang aku ada gangguan mimpi yang aneh-aneh. Bagi saya anggap benda Tuhan itu memang tidur lah. Permainan tidur dan juga lebih daripada kita ingatlah kerja ni kerana Allah. Kerja yang baik. Syaitan ni sentiasa nak mengganggu gugat. Betul. Untuk kita menghalang kerja-kerja murni. Kita gitu je lah. Yang lebih-lebihnya tak ada lah saya rasa. Itu je lah. Yelah, sebab kadang-kadang kan macam Ayah Mat kata pergi hantar ke Selangor kan. Yelah, mestilah perjalanan tu panjang. Biasanya bawa seorang ke, ada peneman kelendan ke, ada waris teman ke kan? Kalau jarak jauh ni 2 orang. Sebab jarak jauh ni kita faham, kadang ngantuk, boleh. Kalau kita tak berhenti ke R&R? Ada tak? Ada berhenti. Berhenti? Lapar kena makan. Lapar makan lah. Tak ada orang duk seriau? Ada. Tak ada. Kat ni untuk pergi ke jarak jauh, tak ada lagi lah benda mistik. Cuma takut tu perkara biasa. Kita lalu di tempat-tempat yang sunyi. Contohnya masa COVID-19. Hantar jenazah kat kampung. Mana ada orang? Saya balik seorang-seorang tu, saya bawa seorang. Kau nak kata saya takut tak? Seram juga. Kan kita berani sangat pun. Tapi kita ni ada kita dari sudut psikologi. Kita bawa seorang. Benda melintas kadang burung je pun. Kadang bergegar belakang. Kadang tak ada benda pun. Langgar-langgar lubang. Jadi kita kena fikir positif lah. Ini sepanjang tu pasang Quran ke pasang lagu? Pasang lagu. Secara ikhlas je. Saya dulu saya balik. Saya stres lah. Seorang balik malam tak ada. Tengok ada lori balak je. Lori kan. Lagu pun lagu lah. Masa balik lah. Masa ada jenazah tak pasang lagu. Masa balik untuk mengelakkan rasa sunyi. Itu je sebenarnya. Biasa kalau berjalan-jalan tu, waris ada ikut tak di belakang? Ada waris yang ikut, ada waris yang tak ikut. Ada setengah waris dia tak ikut. Dia bagi dia serah tahu dia jumpa. Bagi location, dia terus. Dia tak ikut tu mungkin dia datang pun jaga dengan family, dia naik kereta lain, kita hantar. Tapi ada yang ikut, ada yang tak ikut. Jadi kadang-kadang kan, contohlah, kita bergerak tengah malam kan, nak sampai ke tanah perkuburan di tempat destinasi tu, mungkin dia bajet pukul 9 nak simpan. Sini simpan lah Kalau di luar tu dipanggil dikebumikan. Istilah Terengganu simpan. Kan? Kan bila subuh tu mestilah kita berhenti semayang semua kan. Maknanya van tu ada tak jemaah kata ada orang ke, ada ke dalam? Ada pernah tak ditanya-tanya banyak gitu? pengalaman gitu. Hantar jenazah di sebelah Kelantan, di sebelah luar lah. Tapi meninggal di Terengganu. Biasanya kita hantar di waktu malam. Malam tu kita hantar, itu di Tanah Merah. Kita akan terus ke masjid. Kita akan terus ke masjid, kita akan tidur di masjid tu je. Sementara subuh. Tidur di masjid. Tapi alhamdulillah banyakkannya orang kampung bagi okey. Pihak masjid pun maknanya jenazah memang tetap dalam van? Ada dalam van. Sebab ada juga kes nak bawa balik ke rumah. Ada setengah-setengahnya mereka kata dah tak lama dah nak subuh ni, terus bawa ke masjid je lah. Pagi besok terus. Itu bagi anak yang nak ke bumi selepas solat subuh. Ada juga yang nak ke bumi pukul 10. Bergantung atas waris dan persediaan tempat kubur tu sendiri. Macam kita ni, macam tim kita ni tidak campur adukkan kubur. Sebab kubur tu di kampung masing-masing. Dia ada tim-tim masing-masing. Maknanya kita siapkan dia untuk bawa kubur. Lepas pada tu pulang lah. Cuma bagi pihak kita ni, bagi satu makluman kepada waris. Contohnya meninggal pukul 8 malam. Anggaran nak dapat permit tu dalam 2 jam juga lah. 2 jam lah cerita. 8, 9, 10.
10, kita mandi dalam pukul 12 ke ataupun pukul 11 ke, mandi kafan. Kalau waris kata nak ke bumi pagi esok pukul 10. Mungkin kita mandi malam lah kot. Mandi malam terus direct je. So maknanya sebelum kena dapat permit kubur dulu baru mandi kapan ke? Kena dapat permit dulu. Sebab permit itu sebagai bukti mengesahkan meninggal. Okey. Bagi kita yang menguruskan jenazah, mandi kafan jenazah, kita tak boleh mandikan satu manusia tu yang tidak disahkan meninggal. Okey. Maknanya mesti disahkan meninggal. Sebab kita tak tahu, kita nak mandi, orang kata meninggal lah tu. Dah mandi lah. Lepas kita mandi kafan, Bangun ke? pihak KK mari, polis mari, tengok-tengok ada unsur jenayah. Ada kesan lebam sini ke apa ke, tak pasal-pasal kita kena. Jadi macam hilang bukti kan. Jadi memang kita akan mandi kafan selepas ada Okey. permit. Sebab itu kadang-kadang bila tu ada waris yang tak nak postmortem. Postmortem. Kan. Tapi ialah itu hal undang-undang lah kan. Kadang-kadang postmortem perlu untuk claim takaful. Tapi kan? Postmortem tu sebenarnya kalau meragukan baik postmortem. Sebab postmortem ni kadang-kadang mungkin masyarakat tak faham. Postmortem ni untuk mengenal pasti punca kematian. Betul ke ni jatuh dalam sungai lemas? Betul. Nampak macam lemah. Tapi bila postmortem mungkin ada unsur lain kita tak tahu. Nampak macam anak-anak kecil. Orang kata tersedak susu. Betul ke tersedak susu? Mungkin ada unsur lain. Jadi itu terserah kepada pihak yang wajib lah. Okey, Ayah Mat, dia ada amalan tak atau petua yang mungkin Ayah Mat sendiri ataupun anggota-anggota tim lah yang amalkan kan. Ataupun mungkin ada petanda-petanda. Contohlah macam ini, Ayah Mat kata tak ada apa-apa ini, tak ada job. Tiba-tiba bila jadi satu-satu benda dia ada petanda dia. Ada tak amalan dan juga petanda mungkin tu? atas masing-masing lah. Mungkin kita dah terbiasa dengan khidmat hari-hari ni. Kadang-kadang mungkin nak kata macam mana macam ada clue ke. Tiba-tiba rasa tak ada kes ke hari ni rasa macam ada kes je. Standby lah. Ada kau. Itu kita rasa mungkin dah terbiasa. Jadi mungkin ada clue ke. Itu atas masing-masing lah. Ada orang gali kubur dia cara dia. Ada orang yang mandi jenazah mungkin tak ada cara dia. Rasa macam Ayah Mat mandi jenazah juga? Saya membantu. Saya dalam segi menguruskan mandi jenazah ni, saya hanya bahagian membantu. Saya tidak terlibat secara 100% dalam mandi. Tak jadi ketua lah. Saya cuma handle satu macam operasi punya khidmat. Ada kes, saya akan atur. Tim ni ambil kes ni, tim ni ambil kes ni. Gitu. Okey. Mungkin dah bagi dah. Ketua jurumandi yang perempuan, hak perempuan. Laki-laki. Bagi yang van. Gitu. Okey. Ada tak kes yang maknanya ialah sebagai mungkin pengajaran juga pada kita lah kan. Kadang-kadang yang kita rasa macam mungkin ayah Mat rasa urusan tu mudah sangat. Ataupun ada sesuatu yang ayah Mat rasa ada sesuatu dan bila kaji tanya orang, rupanya arwah ni macam ni. Kan ada tak situasi yang mungkin ada setengah-setengah dulu, ada yang kata kan seorang pemimpin kita ni meninggal, naik kapal terbang nak bawa ke kampung dia, juruterbang tu cerita dia rasa macam awan duk follow je sampai ni. Kan ada setengah tu kata hujan renyai-renyai, ada setengah kata senang, smooth, harum. So mungkin ialah kita tak nak yang mistik tu, tapi mungkin jenazah ni special. Betul. Ada tak Ahmad? Kadang-kadang kematian orang ni berbeza. Walaupun tak kira darjat lah. Kadang-kadang dia ni nampak macam orang yang berharta. Tapi nak menemukan jenazah dia lambat lah. Dah bukan lambat macam mana. Lepas sebab kematian tu yang melambatkan kadang. Contohnya meninggal ke, kemalangan ke, nak kena postmortem lagi, itu ini apa semua. Nak boleh ambil jenazahnya dengan nak dalam perjalanan van pula buat halnya. Jadi panjanglah ceritanya. Ada orang tu kita tengok orang gila. Orang panggil orang gila. Tapi kita panggil orang istimewa. Orang istimewa. Insan istimewa kita panggil. Kita banyak menguruskan dia. Dia meninggal. Tapi mudah pula dengan senangnya menguruskan dia. Dengan ada je orang kuasa. Siapa? Randa dah bagi.
Jadi mudahnya. Ada orang pula nak cari bubur pun gali bubur, awak ada air pula, lepas tu pindah lagi. Jadi benda-benda itulah yang melambat-lambatkan. Ada orang lambat, ada orang lepas siap-siap mandi ada pendarahan lagi. Terpaksalah bersih-bersihkan dulu. Ada orang meninggal, ada darah yang tak nak berhenti. Ya, tak kepakaran dulu mandi lah. Dulu mandi tu lah. Tak semacam kepakaran nak berhentikan. Yelah, dia satu, mereka dia menyimpan aib sebenarnya. Kalau tanya juru mandi ni, bila mandi jenazah ni, ada juga cerita, ada juga kisah. Kan? Ada yang perlu disimpan, ada yang perlu dihebahkan untuk kita kata pedoman lah kepada kita. Okey. So sekarang ni memang dengan berapa biji? Ada 10 biji. Okey. Pertubuhan ini hanya di keseluruhan Terengganu ke atau macam mana sebenarnya? Terengganu. Setakat ni kita hanya kita hanya tumpu di Terengganu lah. Dan kita pun tidak berhasrat untuk membuka cawangan-cawangan di luar Terengganu. Sebab bagi saya, di luar Terengganu, rakan-rakan gabungan dah ada. Jadi cukuplah kita hanya dalam Terengganu. Walaupun Terengganu, kita boleh hantar ke luar Terengganu. Bagi warga negeri lain yang meninggal di Terengganu. Dan sekarang ni memang kita kata khidmat percuma lah. Khidmat pen percuma lah. Khidmat pen percuma dan setelah hati waris lah. Dan ada pemandu tu. Cuma Pozang ialah nak sentuh juga. Ada setengah kan baru-baru ni berlaku. Kan ada beberapa insiden kisah bila berlakunya isu kelewatan pengkebumian. Bila melibatkan ini di bawah bidang kuasa masjid. Tak, yang ini saya nak minta ini uruskan. Ini yang viral tu lah. Cuma saya tak nak pergi ke situ. Okay. Yang saya nak pergi tu, mungkin saya nak tanya pandangan Ayah Mat sendiri. Bagaimana sebenarnya isu ini boleh diselesaikan bila mana kita tengok ada badan kebajikan, badan khairat yang ditubuhkan di bawah Persatuan Penduduk ataupun bernaung di bawah Kuasa Masjid. Ada juga pertubuhan-pertubuhan yang percuma ini, khidmat-khidmat yang kita kata tak kena charge ataupun mungkin pada kadar-kadar tertentu kan. Jadi sebenarnya kewujudan organisasi atau tim-tim ni sebenarnya pada Ayah Mat ni bagus ataupun tidak. Cuma sebelum kita jawab, kita macam biasalah, kita kena berhenti dulu dan Ayah Mat nanti kena jawab dalam segmen kita yang seterusnya. So, para penonton, kita berehat dulu seketika, jumpa lagi selepas. Kembali lagi kita dalam Buka File Podcast bersama Ayah Mat. Kalau sebelum ini Ayah Mat kan saya ada sebut berkenaan dengan isu kewujudan badan khairat dengan NGO ni. Apa pandangan Ayah Mat sendiri? Sebelum tu saya nak bagi satu contoh dulu di Terengganu. Okey. Lepas tu tentang pengurusan jenazah NGO dan juga pengurusan kampung. Okey. Contohnya pengurusan kubur. Contohnya di Terengganu ni, mungkin tempat lain tak sama saya rasa. Di Terengganu, bila mana orang Marang meninggal di hospital. Kita akan tanya waris, nak ke bumi di mana? Dia akan bagi tahu nak bumi di kubur Bandar Marang. Jadi pukul berapa nak bumi? Lepas asar, dia kata. Kita hanya menguruskan ambil di hospital, mandi, kafan. Sehingga ke kubur. Tapi selama kita berkhidmat, tak pernah timbul satu masalah dengan pihak pengurusan kubur. Sebab secara logiknya, kalau kita dah ambil jenazah daripada hospital tu, mestilah ada permit. Apabila jenazah tu dah siap dimandi kafan, mesti orang yang mandi tu tengok permit. Kalau ada permit tak mandi. Jadi macam di sini,
pihak kubur amat bagi kerjasama. Maknanya setiap kubur pun bagi kerjasama. Tak pernah pun maknanya tanya, permit ada tak? Tak pernah tanya. Cuma sebab di permit tu, macam yang hospital tu, memang dia dah ada satu salinan tu untuk penjaga kubur. Okey. Jadi permit tu, bagi permit tu lah ke kubur. Kalau penjaga kubur nak untuk ke bumi. Okey. Jadi pihak masjid bantu di masjid. Contohnya kita dah siap, NGO dah siap mandi kafan, pergi hantar ke masjid. Untuk Waktu tu solat dah solat asar. Hmm. Pak Imam solat jenazah terus. Habis solat asar, solat Solat jenazah. jenazah. Lepas solat jenazah, terus ke kubur. Yang kubur bagi kerjasama. Yang kubur dengan khidmat dia. Kita dengan khidmat kita. Pihak JK masjid dengan dia. Jadi kalau benda ni ada, kalau kita faham benda ni urusan kita semua, benda ni jadi mudah. Yang jadi payahnya, bila NGO dah urus, yang ni pula mungkin yang dia buat urus juga. Okey, betul. Mungkin dia buat, apa saya ambil ayam mat, apa dengan kita lah senang. Contoh saya kata ni. Lepas tu dah jadi bertumbung dah. Jadi benarnya benda tu saya rasa tak rumit pun. Kalau kita ada tolak ansur, benda tu, kalau lah andai kata kubur tu ada menyediakan, pihak yang jaga kubur tu ada menyediakan borang khas untuk kubur. Untuk kubur itu boleh juga diambil balik dari yang salinan yang kopi yang permit tadi, salinlah balik. Boleh je. Benda tu atas budi bicara. Budi bicara. Macam kita juga. Kita NGO pun ada buat borang, bersetuju dengan khidmat kita. Tapi dalam satu cara pun tak perlu pun. Pasal kita dah ada dah permit. First step je satu. Yelah. Itu isu permit lah. Dia kadang-kadang, yelah, ada setengah tu mungkin dia sebenarnya ada setengah kata lah. Pozang pun ini bukan dari Pozang sendiri. Bila pembacaan kita kan dalam orang duk komen dalam social media, mereka mengatakan bahawa wujud kartel. Kan? Maknanya kalaulah meninggal di hospital ini, orang lain tak boleh masuk. Khidmat lain tak boleh masuk. Hanya khidmat ni je. Dia nak mandi jenazah, dia nak bekalkan kain kapan, dia nak bawa ke mana apa semua, ni je. Orang lain tak boleh masuk. Kan? Kadang-kadang ada mungkin isu timbul bila mana masjid ni, dia mungkin contoh kematian di Marang kan, tapi dia ni orang Kemaman. Dia kata tak apa, dia uruskan. Geng Kemaman akan turun. Geng Marang kata tak apalah aku urus. Kan? Benda dah meninggal kat sini. Tak. Dia jadi macam tak boleh. Jadi mungkin itu. So soalan saya lah pada Ayah Mat, betul ke tidak adanya kartel-kartel jenazah ini yang mungkin pada kita, mereka ni wujud sebab nak jual, contoh tadi keranda, kepuk kan, mungkin ada benda-benda yang mungkin mendatangkan manfaat pada mereka. Khidmat tu adalah khidmat yang mungkin percuma atau telah dibayar oleh khairat kematian. Ini yang sampingan tu, hias kubur lah apa semua. Ada tak sebenarnya ni? Selama saya dalam ni lah, realitinya kita juga pernah dulu ibarat diganggu. Diganggu ni di telefon. Siapa bagi jenazah tu? Benda ni ada gangguan. Gangguan ni mungkin daripada siapa bagi jenazah ke siapa mandi? Siapa ambil bagi jenazah ni, ataupun siapa yang jenazah ni. Jadi kita beritahu lah waris yang call. Jadi kalau saya nak bagi nasihat lah dekat waris. Urusan kematian ni adalah urusan waris yang firstnya. Betul. Waris kena ada knowledge yang meninggal tu saudara kita. Dan kita berhak mencari pengurusan yang tidak membebankan kita. Kalau kita rasa kurang mampu. Kalau kita mampu, terpulang. Siapa nak urus. Tapi waris kena faham, bila andai kata ada orang-orang yang tidak dikenali, kita tak pernah berurusan dengan orang ni, tiba-tiba ayah kita meninggal, ada orang call. Call menyatakan saya daripada ... Waris kena tanya, siapa? Saya kalau urus ni, berapa kos saya kena? Saya perlukan keranda. Keranda pun saya perlu. Berapa kos saya kena? Jenazah ni nak hantar ke KL. Berapa kena complete? Waris kena tanya.
Barulah diberi persetujuan untuk jenazah. Bukannya kalau ada orang kata saya daripada tim percuma ni ataupun tim persendirian, daripada tim B, tim A, contoh. Jangan terus on, bila on ni lah yang timbul masalah. Jadi untuk masing-masing klaim saya dapat arahan daripada waris. Kalau waris tu diberi pendedahan, tak ada isu apa-apa pun, katil ke tak katil pun tak boleh masuk pun. Sebab yang ada kuasanya waris. Sebab macam contohnya di hospital Sultan Hamad Zairah, tidak ada tulis dekat forensik tu urusan kematian ke apa tak, dia langsung pihak waris. Waris nak panggil Siapa? Ikut pandai lah. Ada waris lah. Baru ada kenal siapa. Sekarang ni dunia sekarang ni mudah. Cari je dekat mana-mana. Dan untuk bagi satu maklumat untuk waris, tolong ambil perhatian kalau kita rasa ahli keluarga kita tu dah 50-50. Ataupun ada tanda-tanda yang mungkin Dok cakap mungkin Tak nak bawa balik dah ni. Mungkin yelah tak faham kata tau. Buat persediaan awal. Walaupun belum meninggal tapi nampak macam dah tak ada harapan, buat persediaan awal, cari awal-awal. Itulah yang saya cuba bagi makna waris. Anda nampak ayah ke siapa dah tu, maklum awal-awal. Cari awal-awal yang menguruskan walaupun belum meninggal. Kalau tak meninggal, alhamdulillah. Biasanya kalau di dekat kampung-kampung khairat kematian ni, bila contohlah berlaku, dia bagi tahu Haji, mak saya meninggal di hospital. Mak saya ahli khairat, nanti uruskan. Biasanya mereka dah start kan. Maknanya bukan kerja waris lah. Waris hanya maklumkan kepada pihak yang sepatutnya. Dan kalau katakan ada khidmat ataupun pemandu pada ketika itu tak ada kan, mungkin dia akan berhubung dengan NGO lah untuk uruskan, dan semua kos tu dia akan bayar lah. Biasanya yang standby ni ditakut habis umur dah malam, pukul 2 pagi, nak bawa balik jauh, itulah tu standby. Tapi kalau katakan jenazah tu meninggal pukul 11 malam, berapa cepat hospital yang akan sedangkan suruh ambil keluar tu? Biasaannya pukul 11 dia bergantung atas pihak sana juga lah. Kadang paling lama pun 2 jam pun. 2 jam, 3 jam itulah. So dia takkan simpan dulu dalam peti mayat? Simpan ni kalau waris anak tuntut. Contohnya meninggal, waris tak datang. Dia simpan dulu lah. Besok orang datang, waris juga jauh. Simpan lah. Ataupun meninggal pukul 3 pagi, pukul pagi, jenazah diberi bawa turun pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, jenazah mungkin akan bawa ke bilik forensik dulu. Boleh je tak situ dulu sementara subuh untuk ambil. Sebenarnya tak ada satu maknanya meninggal tu jangan terus tak. Mesti ada masa lah. Macam kita di Sengal memang tak akan ada urusan mandi kapan di hospital. Memang tak ada. Mandi kapan di hospital untuk melibatkan macam di hospital Kuala Terengganu ni, untuk kes-kes lah. Kes-kes yang special. Maknanya yang melibatkan Kuala Terengganu semua dibenarkan guna tempat tu. Siapa yang buat ni terpulang atas persetujuan waris lah. Untuk kematian biasa, tu balik kampung atau tempat kita dulu. So sebelum kita akhiri perbincangan kita, kita pun dah hujung-hujung ni, mungkin ada pesanan, mungkin ada nasihat kepada sahabat-sahabat kita kat luar sana, tak kira lah walau di mana mereka berada kan. So mungkin berkaitan dengan isu pengurusan jenazah, mungkin ada yang nak sebut, kalau nak peringatkan kepada sahabat-sahabat. Nasihat saya lah pada tim-tim yang menguruskan jenazah dan saya sendiri, masuk nasihat saya sendiri, kita dalam menguruskan jenazah ni mesti ada sifat keperimanusiaan tu ada. Sebab kita ingat khidmat kita ni adalah satu khidmat yang murni, menguruskan orang yang meninggal, hari yang terakhir meninggal. Jadi kita janganlah kata orang tu sampai khidmat jenazah pun macam sampai macam nak di perniaga kan. Tengok atas yang meninggal ni, yang orang senang ke, orang susah ke. Kalau dia orang susah,
walaupun kita bukan tim NGO sekalipun ataupun tim sendirian pun, tak salah pun kalau kita mengurangkan kos, mempermudahkan kos, ataupun kita rasa yang ni kesian lah makan kaya orang susah, aku nak hadiah tu lah kali aku semua, tak rugi pun kita kalau kita yang menguruskan masa setiap hari. Kan ya please, kalau sebab banyak berlaku yang berita ni ada je orang yang susah. Sebab saya pernah alami satu kes orang 2 meninggal, dia memang susah. Yang bagi tahu pun jiran sebelah. Jadi alhamdulillah boleh settle. Yang menyusahkan ni sekarang ni orang yang hidup. Orang yang mati tak susah. Uruskan orang mati senang. Orang yang susah ni yang menyusahkan orang yang meninggal. Jadi kalau kita ada sifat ihsan, permanusiaan, tengok atas keadaan lah. Terima kasih lah. Macam sikit lagi lah sebelum kita masa sikit. Bagaimana dengan kematian warga asing, orang Melayu, pendatang kapal izin tu, macam mana pula proses dia? Baru-baru ni kita dapat satu kes Rohingya. Sebenarnya banyak juga urusan warga Rohingya ni. Bagi saya, walaupun baru-baru ni viral, tapi kita ni sebagai yang menguruskan jenazah, kita tak ambil lah. Sebab boykot, orang nak boykot itu hak mereka. Saya di pihak pengurusan jenazah ni tidak boleh membeza-bezakan. Contohnya warga Rohingya ke, Thai ke, Indonesia ke, ataupun yang berlainan bukan warga negara kita, warga Malaysia, ataupun berlainan parti politik sekalipun. Contoh, kita tidak urus macam biasa. Jadi kalau macam Rohingya tu ke bumi di tanah. Macam warga Rohingya kita urus ke bumi di Marang macam biasa. Mana tanah kubur lah yang diberi keiznan. Setakat ni saya urus bumi di Marang, apa semua tak ada isu masalah. Senang je urus. Tapi mereka tak adalah meninggal kat sini pergi hantar ke Johor ke apa semua, tak ada. Dia orang meninggal sini. Dia orang bukan ada tanah sini. Sebab dan untuk makluman juga pihak Maidan Properties. Maidan Properties pun saya berjumpa baru ni dengan pegawai Maidan Properties. Apa yang dimaklumkan lah, pihak mereka pun akan buka, mungkin sudah buka. Boleh pergi direct ke Maidan Properties di tanah perkuburan yang dibuat di apa tu saya lupa dah. Raudah tu kot. Jalan tu Raudah ke apa nama dia? Jalan Raudah ke apa? Di tengah-tengah bandar Kuala Terengganu tu. Kat Wisma tu kan. Dia buka untuk pengebumian waris yang tak dituntut. Warga asing. Tapi yang beragama Islam. Dia dah sediakan. Boleh. Tapi yang tu kena berbincang dengan pihak perusahaan sana lah. Saya tak berani dah nak ulas lanjut. Betul. Dan setakat ni untuk pengurusan warga asing di Terengganu tidak timbul satu masalah yang boleh dikebumikan di kampung pun tidak masalah. Jadi kalau jenazah yang perlu diterbangkan, dibawa kan, maknanya biasanya ada pihak-pihak yang ialah bila nak bawa jenazah masuk ke pesawat ini, dia kena keluarkan semua liquid. Kan saya pernah ada ialah beberapa kes kan yang kita uruskan yang memang syarat dia begitu. Airline kata kalau nak bawa jenazah memang kena sedut belaka. Kan. Jadi mungkin tak ada kena-mengena lah dengan kita. Mungkin kan di Terengganu ni tak ada lah. Kita yang biasanya yang beragama Islam ni biasanya tak bawa balik jauh lah. Permudahkan je lah. Betul. Cuma itulah kadang-kadang setengah tempat tu dia kata kita tak boleh kebumi kat sini. Ini khas untuk kami. Ini khas untuk orang kampung ni. Ini khas untuk taman ni. Kan? Itu yang kena bawa balik ke kampung. Tapi kalau kita orang yang belajar, sebenarnya di mana kita meninggal, di situ patut dikuburkan. Kan? Tapi isunya itulah. Kan? Kami tak boleh benarkan sebab tanah kubur kami pun limited. Beza dengan kita di Terengganu, kampung saya, tempat saya tinggal ni ada 3 tanah kubur. Tapi tak besar lah. Maknanya orang wakaf kan. Jadi gitu. Baik. So di akhir pertemuan kita ini, pertama sekali bagi pihak Buka File, kami mengucapkan ribuan terima kasih pada Ahmad atas perkongsian dan juga penceritaan dan juga nasihat yang diberikan sepanjang perbincangan kita. Dan sahabat-sahabat sekalian, terima kasih juga kerana terus menonton dan terus bersama dengan Buka File. Moga-moga apa yang kita bincangkan hari ini sesuai dengan tajuk kita, iaitu kisah di sebalik figura. Figura yang kita bawakan hari ini, Ayah Mat kita adalah orang yang berkhidmat
untuk menguruskan, untuk mempermudahkan urusan orang yang dah meninggal dunia. Sebenarnya dalam erti kata lain, urusan kepada mereka yang tinggal. Kita memudahkan mereka, kan? So terima kasih pada para penonton sekalian. InsyaAllah untuk pertemuan kita akan datang, kita akan bawa figura-figura lain yang mungkin Puan Zam minat sebenarnya nak panggil penggali kubur. Cuma timing dia kita belum dapat lagi. InsyaAllah kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bawa The Real Undertaker di dalam podcast Buka File kita. So sekadar ini dulu. Terima kasih kerana menonton dan teruskan menyokong Buka File Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.